Bulan ni saya lambat period. Lepas tu dia keluar warna coklat brown masa PP. Bila pakai panty liner je dia tak ada pula darah. Kenapa ya? Dia buat awak yang delay period. First, Dr. Mu nak bantulah awak yang dekat luar sana ada masalah period. Kemudian period awak delay seminggu, tapi tak pregnant. Dan dia keluar period tu sporting je. Dia bukan period macam biasa. Dr. Mu nak sharekan ni, tips ni panjang lah. Nanti orang boleh tolong like dulu, share dulu. Dan follow. Okay, untuk kalau kita ada masalah period macam ni kan, kita tengok dulu, period kita ni sebelum ni adakah kita punya period tu jenis teratur ke ataupun tidak. Kalau kita punya period teratur, contoh kita datang setiap bulan 28 hari, 28 hari, 28 hari, 28 hari, tiba-tiba kali ni datang minggu tak datang period dia delay tapi dia keluar sporting je dan buat urine test tu negatif. So kita akan tengok lah, kenapa bulan ni awak mengalami masalah seperti ini. Adakah awak dah lekat tapi peringkat awal? Kalau awak buat UPT positif, Dr. Mu sarankan untuk awak berehat dulu. Nanti kalau period tu tak datang betul-betul, selepas seminggu awak kena buat urine test tu balik. Boleh jadi dia sedang berlaku implantation bleeding, bagi masa sekejap. Nombor 2, isu ni boleh jadi kalau kata awak ada gangguan hormon pada bulan itu. So boleh jadi bulan itu awak terlalu stres ke kan? Awak punya BMI terlebih pula ke kan? Ada masalah lain seperti masalah kesihatan ke. So dia boleh kacau hormon awak dan period boleh jadi macam tu. Inilah antara 2 penyebab yang common lah untuk masalah macam ni. Okay, semoga dapat bantu awak. Semoga bermanfaat.